Akaun bank mudah sangat nak keluar duit. Sikit-sikit QR code, sikit-sikit QR code. Kenapa duit gaji cepat sangat habis? Bila tiba hujung bulan, tinggal RM50 je. Ke mana duit kita hilang? Cuba tuan-puan tanya diri tuan-puan, bila kali terakhir tuan-puan tengok akaun bank tuan-puan makin bertambah dan bukan makin susut? Ini antara masalah yang sebenar untuk orang yang makan gaji. Statistik daripada KWSP pada tahun 2023, 48% rakyat Malaysia tiada simpanan kecemasan 1 bulan gaji. Bermaksud gaji habis sebab yang pertama overthinking, banyak masa lagi nak menyimpan. Kononnya beli sikit je dekat TikTok Shop. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Yang kedua, akaun bank mudah sangat nak keluar duit. Sikit-sikit QR code, sikit-sikit QR code. Dan kes yang kedua, duit bocor tanpa kita sedar. Ramai pekerja makan gaji yang bergaji antara RM3,000 hingga RM6,000 masih zero saving selepas 5 tahun bekerja. Duit yang simpan di bank sikit-sikit lesap. Automatik tolak Netflix lah, subscribe itulah dan sebagainya. Bila tanya mana lagi simpanan, jawapannya kosong. Jadi ini saya boleh sarankan tuan-puan antara solusi bagaimana tuan-puan nak jadikan simpanan yang dilupakan, ataupun istilah yang sebenar dipanggil forgotten saving, iaitu tuan-puan kena bermula berjinak-jinak dengan menabung emas fizikal begini. Otak manusia kalau tengok emas, kita fitrah lebih kepada nak kumpul emas itu lagi dan lagi. Tapi berbeza kalau kita melihat duit makin lama makin bertambah, maka keluarlah nafsu serakah kita untuk membeli itu dan membeli ini. Sentiasa rasa perkara itu tak cukup. Sebab itulah tuan-puan kena jadikan simpanan paksa dan lupa melalui emas fizikal. Kaedah yang paling mudah yang saya boleh sarankan tuan-puan boleh bermula menabung di akaun emas Gap Public Gold. Public Gold ada kaedah kita menabung, kita boleh tolak duit di akaun bank dengan menabung di akaun emas Gap Public Gold. Terus tuan-puan menabung emas. Contohnya seperti 10 gram emas begini. Ini adalah 10 gram yang saya keluarkan dari akaun emas Gap peribadi saya. Saya menabung sikit-sikit, 1 gram 1 bulan, 1 gram 1 bulan, cukup 10 gram saya keluarkan seketul begini. 10 tahun lepas tuan-puan, harganya sekitar 1,500. Sekarang 10 gram emas yang sama, grade keturunan yang sama, berat yang sama, nilainya sekarang dah mencecah RM5,000. Kalau tengok daripada situasi, emas meningkat secara purata 10% tahun. Tetapi tahun lepas saja emas dah meningkat melebihi 20%. Sebab itu emas antara item yang kita boleh jadikan simpanan yang dilupakan, bahkan ia adalah pelaburan untuk jangka masa panjang berbaloi daripada kita simpan di akaun bank yang akhirnya makin lama makin sikit sebab kita tergoda untuk keluarkan duit simpanan sendiri.